Korang pernah tak terfikir, macam mana alat penyah lembab kat rumah tu boleh buat air dari angin je? Weh, ni bukan sihir tau. Kita hidup kat Malaysia ni, lembab dia nauzubillah. Baju tak kering, rumah rasa melekit. Tapi bila on je penyah lembab, tengok-tengok tangki dah penuh air. Apa rahsia dia ni? Jom kita selami sikit dunia sains di sebalik misteri ni. Sebenarnya, air tu memang dah ada dalam udara kita, dalam bentuk wap air. Tak nampak, tapi dia ada. Penyebab utama rumah kita rasa bahang dan melekit. Penyah lembab ni dia macam peti sejuk mini. Ada kipas yang sedut udara lembab dari bilik masuk ke dalam mesin. Lepas tu, udara tu akan lalu kat satu coil atau gegelung yang sangat sejuk. Bila wap air panas jumpa permukaan sejuk, apa jadi? Betul. Dia akan bertukar jadi titisan air. Macam embun pagi atau cermin bilik air lepas mandi air panas tu. Proses ni kita panggil kondensasi. Air yang dah terkumpul tu akan menitik dan disalurkan masuk ke dalam tangki khas. Udara yang dah kering tadi pula akan dipanaskan sikit dan dilepaskan balik ke dalam bilik. Jadi, bilik kita pun jadi lebih selesa. Sebab itulah, penyah lembab ni penting sangat, especially kat negara tropika macam kita ni. Dia bukan saja keringkan udara, tapi juga bantu cegah pertumbuhan kulat dan bau hapak. Hebat kan? Tak sangka benda simple ni ada sains yang mendalam.